Majlis akan dimulakan dengan perarakan masuk besar ke dalam Dewan. Tetamu hormat untuk majlis convocation pada hari ini ialah Yang Berbahagia Interior Designer Dr. Muhsin bin Abdul Ghani, Pengarah Urusan Meg Arkitek Sdn Bhd. Mengumumkan perarakan utama masuk ke dalam Dewan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Seterusnya, pengisytiharan pembukaan Majlis Convocation Politeknik Port Dickson ke-32 oleh Yang Berbahagia Interior Designer Dr. Muhsin bin Abdul Ghani. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Interior Designer Dr. Muhsin bin Abdul Ghani, Pengarah Urusan Meg Arkitek Sdn Bhd untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bagi mencapai matlamat ini, Dasar Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational TVET Negara 2030 telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 8 Jun 2024 yang lalu. Dasar TVET Negara telah menetapkan 5 teras utama dan salah satu terasnya adalah kerjasama industri yang cekap dan produktif. Dari sudut pandangan industri, TVET dilihat sebagai pemacu utama atau game changer bagi melahirkan tenaga mahir tempatan yang secara langsung akan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga pekerja asing. Nur Hazira Najwa binti Ibrahim. Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Zaidi. Muhammad Ikram bin Muhammad Nasir. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Pengarah Politeknik Port Dickson untuk mengiringi Yang Berbahagia Interior Designer Dr. Muhsin bin Abdul Ghani untuk mengambil tempat duduk. Seterusnya dijemput Yang Berbahagia Interior Designer Dr. Muhsin bin Abdul Ghani, Pengarah Urusan Meg Arkitek Sdn Bhd untuk mengumumkan penangguhan sidang 1 Majlis Convocation Politeknik Port Dickson ke-32. Pengisytiharan penangguhan Majlis Convocation. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini diisytiharkan bahawa Majlis Convocation Politeknik Port Dickson ke-32 sidang 1 ditangguhkan. Mengumumkan perarakan utama keluar Dewan.